Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak introducekan satu package yang paling baru, iaitu package yang dah lama dah kami suka, tapi tak ada masa, tak ada orang kata tak ada package yang dibuat-buat, tak partner pun tak buat. Jadi akhirnya apabila kapal terbang OD Batik Fly, so kita dapat peluang untuk mulakan program ni. Program ni program special. I think ramai orang mungkin dah buat dah sebahagian daripada aktiviti dekat sini, tetapi yang kita nak cakap adalah kita akan buat satu aktiviti special di satu lokasi ataupun tanah yang paling bukanlah paling, yang menarik lah. So apa dia? Iaitu kita nak ceritakan satu benda baru, benda berlainan dekat dalam negara China. So dekat negara China ni besar gila kan, negara China ni. Negara China ni ada lebih daripada 1 bilion orang. Jadi dekat negara China ni, kalau kita belajar bukan belajar lah, kita belajar sejarah lah. Belajar sejarah kita akan tahu, kita pernah dengar cerita pasal, kalau tengok di China, kita pernah dengar cerita pasal Genghis Khan, Kublai Khan. Diorang ni jadi ada satu dinasti yang paling besar sekali, continuous dynasty dekat dalam dunia kan. So mereka daripada China sampai ke Iran, sampai ke border, sampai ke sikit-sikit Turki, sampai ke Eropah, semua diorang rule country ni. Kalau kita belajar sejarah Turki, itu rule tu pun kita dengar mereka pun kalah. Mereka lawan dengan Mongol juga. Jadi kalau dalam cerita tu, jadi apa yang istimewanya hari ini adalah kami dah ada package ready, package terbaru yang ada under Maizarago. So Maizarago ramai orang mungkin tahu, Maizarago ni dia adalah package yang lebih simple, simplified, dan dia biasanya adalah package yang full board dan mudah. Jadi kita akan bincangkan package ni. Jadi sekarang adalah kita memperkenalkan package Inner Mongolia. So Inner Mongolia, kita kena tahu bahawasanya Inner Mongolia dia berbeza dengan Mongolia. So dia bukan negara Mongolia. Inner Mongolia adalah satu negeri ataupun kawasan autonomous dalam wilayah China. Dia macam di mana kita sebut Xinjiang. So Xinjiang pun autonomous. So Inner Mongolia pun autonomous. So maknanya bila kita pergi ke sini, kita sebenarnya dah pergi lawatan ke negara China. So negara China yang besar ni tapi yang menarik pasal Inner Mongolia ni adalah dia adalah grassland. So kerana itulah package dia adalah pada bulan 5 sampai bulan 10. Dia tak buat sangat selepas bulan 10, dia tak buat sebelum bulan 5. Kenapa? Sebab grassland tu kita nak ambil grassland. Grassland ni apa? Grassland tu adalah hijau, tanah rumput hijau. Jadi selain daripada tu, kita ada kisah pasal kuda, pasal tidur dekat kanopi nama Ute. Lepas tu kita juga ada camel rides, dan dia lebih kepada experience outdoor. Jadi untuk yang berminat outdoor, yang pernah tahu cerita pasal Mongolia, Inner Mongolia, Genghis Khan, Kublai Khan, sejarah kehebatan zaman dulu, pakai topi-topi perang step tu kan, dia perang yang orang cerita-cerita tu. I think cerita Jet Li satu cerita tajuk Hero pun buat dekat grassland di Inner Mongolia. Jadi this is actually package tu, dan ditambah pula package yang macam wow sangat adalah apabila harga dia memang paling wow sekali. Jadi dan dia juga selain pada sejarah tu, dia datang dengan sejarah Islam. Jadi dia ada sejarah Islamic value sebab dia ada sebahagian daripada Silk Road. Yang di Silk Road tu biasa kita dengar Xinjiang kan, Xinjiang, tapi dia ada juga sebahagiannya daripada, sebab dia adalah di grassland, di steppe, Central Asia steppe ni adalah padang ragut, padang hijau. Jadi kita indirectly dia ada, dan laluan dia adalah laluan Silk Road. Jadi ini adalah di mana sejarah Mongol bermula. Sejarah Mongol ni, kalau kita peminat history, saya rasa ramai orang akan dengar cerita macam wow, Mongolia kan, Genghis Khan. Lepas tu ada patung besar Genghis Khan kan, ada museum Genghis Khan. So this is dekat Inner Mongolia kita akan dapat pergi. Jadi yang kita nak cerita adalah history, geografi
dan juga landscape dia yang menarik. Jadi kita kena tahu package ni bukan seperti package Cina yang biasa. Dia bukan pergi ke lawatan bandar-bandar ke, bandar moden ke, bandar tak moden ke. Dia adalah lebih kepada padang ragut. Padang ragut, natural formation dan juga menyusuri sejarah kisah kehebatan kerajaan Genghis Khan dahulu dengan Kublai Khan. So sekarang first kali adalah dekat mana Inner Mongolia. So kalau tengok dekat belakang, wah. Inner Mongolia sebenarnya berada dekat China di tengah central. Di sini. Di central China, dia adalah border dengan tapi besar. Nak cerita pasal border ni, paling besar dia adalah kita panggil Central Eurasian Steppe. Eurasian Steppe adalah between Asia dengan Europe. So maknanya you Mongolia, you Northern West China, you Uzbekistan, you Kazakhstan, Kyrgyzstan, semua kena Eurasian Steppe. Jadi this is actually activity di mana anda boleh buat dengan flight yang direct sekarang. Jadi kena baca sikit sebab aktiviti ni baru, tapi saya dah baca banyak kali lah. So dia macam saya cakap tadi, so dia adalah Eurasian Steppe dan dia adalah campur semua negara-negara tadi tu. Maknanya bila kita pergi, kita akan dapat, mainly kalau you pergi ke tanah padang ragut dia, iaitu kita panggil bila kita pergi ke dia punya Zilamuren grassland, tu nama dia Zilamuren, dah akan pergi dalam tour ni. Sebenarnya tour tu, tanah padang tu adalah beribu kilometer, sama aja dengan padang ragut Kyrgyzstan, Kazakhstan, Xinjiang, Western Mongolia, Uzbekistan. Bayangkanlah kalau zaman dulu sih nomadic tu akan naik kuda, mereka akan sampai. That's why dia ni Mongols ni sampai kata-kata sampai ke Turki dia orang pergi, sebab dia orang mana ada border dulu kan, mana ada custom kan, mana ada immigration, dia orang jalan aja. So this is actually bahagian kita pergi ke kawasan negara China. Okey. Jadi kenapa kawasan ni yang paling kami suka is actually antaranya, memang kat China sekarang banyak sangat package masyarakat, tetapi kenapa kita pilih, kita try push untuk date ni, first is actually because of sejarah. Sejarah ni kalau macam saya ni, zaman saya kecil-kecil ni memang suka sejarah. Jadi kisah-kisah Kublai Khan ni memang masuk dalam buku sejarah. Tak tahulah mana saya baca, tapi ada je kawan saya tak suka, tapi saya memang suka. So bila kita cerita pasal kehebatannya Kublai Khan ni dulu, dan bila kita tengok Cina pula sekarang, so kita kata kenapa Cina sekarang ni bukan orang macam rupa Kublai Khan kan. So sebenarnya Kublai Khan tu rules Cina dekat nama tempatnya Dadu. Dadu tu adalah Beijing sekarang. Jadi Kublai Khan ni adalah anak ataupun cucu kepada Genghis Khan. Jadi yang bapa dia adalah Genghis Khan. Dia nomadkan segala orang, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, semua Mongolia, semua dia kata combine. Kita semua orang yang terror naik kuda. Jadi kita kena kontrol kuda seluas-luasnya. Jadi bila you pakai kuda, you ada tentera ramai, you senang aja nak bulldoze semua orang kan. Kerana itulah dia punya dinasti, negara dia adalah antara paling panjang dan paling besar, daripada China kau sampai ke border Turki, sampai ke Iran. Kau agak-agak lah besar mana. Iran tu dah memang besar kan, China pun besar, sampai ke Turki pula, Mongolia, Uzbekistan, Kyrgyzstan. So this is actually menarik untuk kami lah. Kalau kita yang suka sejarah, kita akan tengok. So Central Asia tu, kalau sekarang kita pergi Central Asia ni macam tak ada apa, jalan pun pening kan. Tetapi sebab dulu dia pakai kuda, sampai sekarang pun nomadic pakai kuda. Contohnya macam saya dah pergi ke Kyrgyzstan, kita tidur kat yurt dekat Songkol Lake kan. So orang sana hanya duduk pada musim panas saja. So dia duduk daripada bulan 5 sampai ujung bulan 9, tengah bulan 10 dia turun. Bukan tengah, ujung bulan 9 dia turun ramai-ramai, dia tinggalkan aje. Kemah-kemah dia tu pun dia tinggalkan, dia belah je, dia turun. Dan dia orang pakai kuda. So maknanya nomadic tu masih ada lagi sekarang. So this is actually Kyrgyzstan. Jadi bila saya dah buat Kyrgyzstan, saya dah buat dua kali atau 3 kali. So saya macam rasa macam terpesona. So kita terpesona dengan kisah padang ragut. So grassland yang kita sebut ataupun steppe kat sini kan. Jadi kan itulah apabila kata macam Mongolia, tapi kita macam Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan. So dia orang ni pun Mongolik juga kan. Macam contoh saya bawa balik daripada kita punya first trip pergi
Trans-Siberia kan. Trans-Siberia tu Ulan Ude yang kita berhenti tu, dan bila kita masuk ke Irkutsk tu kita ada Buirat. Orang Buirat Buirat adalah orang daripada Mongolic descendant. So diorang ni memang kita tengok muka pun kita tahu muka Mongolia. Jadi apabila kami dimaklumkan kita boleh create satu tour yang Mongolia, inner Mongolia tanpa perlu visa, lebih organized iaitu, tetapi berada di dalam China. So nama dia Inner Mongolia. Kenapa? Sebab dia pure. Pure tu sebab kita tak perlu ke Beijing lagi dah. Kita straight aja fly masuk ke dia punya Ordos, iaitu capital untuk Inner Mongolia. Jadi this is actually really interesting untuk kita semualah. Jadi dan juga macam saya dah cerita tadi pasal Genghis Khan, Kublai Khan semua. Jadi mereka ni bila mereka takluk the whole Central Asia tu, daripada ujung China tu, daripada Beijing tu, bayangkan Beijing tu paling east, dia pergi sampai ke Iran, dia pergi sampai ke Eastern Europe. Nak cerita sikit, kalau kita pergi Hungary perasan tak nama orang Hungary ni berbeza-beza. Contoh yang saya paling tahu adalah, paling saya ingat dulu waktu kecil lagi dah belajar, nama dia Hayam Wuruk, iaitu salah seorang daripada dia punya orang yang hebat dia. Lepas tu sekarang pemain-pemain bola Liverpool, contohnya Dominic Szoboszlai. Nama dia macam pelik-pelik sebab dia orang ni semua datang daripada Central Asia. Dia orang bukan orang Eropah. Jadi kalau kita pergi ke Central, kalau kita pergi ke Hungary, kalau kita tanya dia, are you European? Mereka kata not really. So kita orang datang daripada Eurasian. So Eurasian adalah Europe dengan Asia. Jadi kita kena tahu Hungary adalah Eastern Europe, dan mereka datang daripada bawah tu lagi, bawah tu sampai ke Rusia sikit, sampai ke Mongolia, sampai ke bawah tu. Jadi untuk saya kisah pasal tamadun, bukan sejarah pasal Central Asia ni memang orang kata kuat lah. Jadi bila saya tahu saya boleh dapat keputusan bila ada Central Asia punya tour iaitu Inner Mongolia ni, saya macam wow, menariknya. Tapi dulu-dulu kalau kita kata kita pergi Mongolia, dia akan buat Beijing hot Beijing something. So kita macam fly ke Beijing dah 5 jam setengah, naik kereta api laju. Lepas tu kat Beijing pula ada lah satu lagi lawatan. Jadi tak, kita Beijing ni kita dah melawat lama dah kan. Jadi kalau belum buat Beijing dan boleh, tetapi kalau kita yang ramai ni, customer Maizara definitely ramai dah boleh buat Beijing. So kita kata apa lagi? Kita kena buat pure Mongolia, pure Inner Mongolia. Kalau Mongolia tak boleh, Mongolia adalah negara lain. Ni Inner Mongolia adalah negara di dalam China. Okey. Dan yang paling best sekali dalam trip ni nanti adalah kita dapat tengok Islamic punya history. So perjalanan, orang kata the Silk Road. Maknanya kalau kita dah buat Xi'an, Maizara dah buat package Midi Silk Road, dan mungkin ada yang dah pernah pergi ke Xinjiang. So anda akan selalu dengar kisah yang this is the Silk Road. This is the Silk Road. Silk Road kalau kita sebut, dia mesti relate dengan Xinjiang, dengan route perjalanan yang dibuat oleh pedagang-pedagang untuk daripada Xi'an dan ke bawahnya Guangzhou, Xi'an, dan sampai ke Turki, sampai ke Italy, sampai ke Greece. So kita dah tahu sejarah tu, tetapi this is actually part of perjalanan ataupun route yang digunakan oleh pedagang-pedagang. Jadi kerana itulah anda, kalau sesiapa yang dalam trip Inner Mongolia ni, anda akan dapat peluang solat dekat dalam masjid dekat sana. So kita dapat tengok, maknanya dekat tengah-tengah dalam kawasan region Mongolia tu ada masjid-masjid, dan bukan kecil masjid dia besar-besar. Jadi saya nak bagi tahu, kalau orang kat Malaysia ni, kita selalu cakap kita kadang-kadang kita orang Islam, kita paling mempraktiskan Islam, kita terpaling Islam kan. Sebenarnya dekat Beijing, dekat China, seluruh orang Islam adalah lebih ramai daripada seluruh orang di Malaysia. So mereka ada lebih daripada 36 juta orang Islam di dalam China. Jadi itu je nak cerita dalam bulan puasa ni. Jadi kalau kita rasa kat Malaysia ni kita ada kira-kira 20 juta orang Melayu Islam,
So kena ingat dekat China ada lebih pada 36 juta orang Islam. Hanya mereka agak sukar sikit mempraktikkan Islam mereka, dan mereka saya dengar nak pergi haji pun susah, pergi umrah pun macam applicationnya susah, macam that's why kalau kita tengok orang Cina, kalau kita pergi umrah ni, kita macam beli tiket je sekarang, boleh pergi kan, beli booking. Tak, Cina tak boleh. Nak minta approval pergi tu bukan senang. Jadi ini adalah rezeki kita dekat China. Okey, berbalik daripada ceritanya, kita ada Islamic History Region. Diorang dah sampai Islamic China ni dekat Inner Mongolia memang dah lama. Daripada Muslim punya pedagang, mereka adalah apa orang kata bijak pandai, mereka engineer, astronomers. Jadi kalau kita pergi, so saya suka nak cerita pasal pengalaman saya pergi ke Uzbekistan ya. Uzbekistan ni dia sama ada mereka ni mix of Mongolic, sebab kalau kita tengok, tapi mereka ni macam Eurasian, kadang mereka macam orang Turki sikit. Tetapi kita kena, bila kita masuk ke Uzbekistan, ada tour melawat salah seorang daripada dia punya Emir tu raja lah kat sana, disebut Emir. Jadi mereka ni ada satu raja tu, saya terlupa nama dia sebab dah setahun tak pergi, tapi raja dia ni punyalah suka ilmu. Bila kita saya dengar cerita tu, dia ada kompleks astronomi dia. Apa nama dia? Tolong Google apa nama raja Uzbekistan yang suka astronomi tu. Tak ingat nama dia. Lepas tu dia punya suka, dia buat kompleks astronomi, dia buat kelas mengajar, dia buat kelas sains, dia buat kelas segala bendanya. Sampai dia kena guling dengan anak dia. Dahsyat kan? Jadi orang Islam dulu, raja pun ada suka yang jadi raja-raja yang memang astronomer, yang suka membaca, suka saintis, macam tu. Jadi berbalik kepada cerita Inner Mongolia ni, so kita ada sejarah Islam dekat dalam tu. Dan juga jadi mereka ni bila mereka datang daripada Parsi lah, mereka datang pada Arab lah, mereka datang pada mana-mana. Jadi mereka duduk dekat nama bandar-bandar dekat situ, termasuk Hop, Ordos, yang terkenal Ningxia dengan Xinjiang. So dalam bandar-bandar, so kita kena tahu kita akan buat Central and Western of China. So China tu besar, kita tengok China tengah dengan barat. Jadi atas dia adalah Mongolia, lepas tu ada Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Jadi kita akan pergi ke region tu. Dia duduk atas lagi pada Xi'an, iaitu dia duduk kira-kira dalam saya rasa dekat 200 km daripada Xi'an. Jadi sebenarnya kalau route yang mini Silk Road tu, sebenarnya kalau kita expandkan duduk lagi seminggu, kita boleh je pergi tour ni sebenarnya, tapi terlampau lama. Jadi sekarang dah ada flight direct, kita akan buat. So dalam macam saya cakap, because of this historic of the Muslim punya route tu, so kita akan ada lawatan ke masjid, kita akan solat dekat masjid. Dan kita akan tengok, kita akan reflectkan Silk Road punya perjalanan orang-orang. Macam kita kena ingat daripada Guangzhou, kita ada satu masjid kan, masjid, saya tak ingat nama masjid tu. Saya rasa Sa'ad Abu Waqqas rasanya masjid tu. Dia pernah datang ataupun dia gunakan masjid tu. Sorry, tak pasti nama dia. Jadi kita akan tahu Silk Road tu datang daripada sikit lagi kat Hong Kong tu, dah sampai ke Islamic, dunia Islam. Jadi this is actually quite special punya China ni lah. So Inner Mongolia ni. Jadi seterusnya, penting kita nak cakap apa dia? Landscape dengan geografi. So ini mungkin juga antara faktor mengapa kita tertarik, kami Maizara tertarik nak create package ni, ataupun yang tengok live ni, ataupun yang daftar berminat. Kenapa rasa special kat sini? Sebab Inner Mongolia ni special. Macam saya cakap, kalau kita dah pergi Uzbek, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mongolia, Xinjiang, negara tu definitely landscape hijau. Kalau musim tengah panas lah, musim hijau tu adalah grassland, steppe ataupun grassland. Tetapi masa yang sama, dia adalah ada desert. So desert dia apa dah? Sebahagian daripada Gobi. Kalau kita tahu kan, padang pasir paling besar di dunia adalah Gobi Desert dekat China dengan India. So kita akan pergi ke situ. In fact dalam trip Xi'an biasa pun ada pergi desert dekat sana. So and then kita ada cultural park. Mereka buat cultural park, the singing dunes, bunyi macam-macam. Mereka ada hotel kat dalam tu. Lain macam lah saya tengok the Inner Mongolia punya the apa orang kata tourism development dia buat. So ada buat activities, jadi tempat lawatan. Desert dia boleh ada naik motor, boleh ada sand dunes, boleh buat aktiviti yang macam
Tak payah pergi Dubai dah lah. Pergi China je 5,000 buat kat macam-macam tapi 7 malam. So this is actually some of the optional program. Jadi untuk saya ada specialnya kat sini adalah juga ada satu nama tempat tu Ulan Hada Volcanic Geoparks. Lepas tu kita juga ada Wave Valley. Dia macam Wave Valley ni, bila saya ingat Wave Valley ni, saya mati-mati ingat dia serupa macam Zhangye. Zhangye colourful mountains kan, colourful mountains. Tapi Wave Valley dia adalah wave pula. Batu tu yang berbentuk seperti wave. Tapi dari segi saya check juga, saya kata oh kalau wave ni, kalau kita pernah pergi Australia, Perth kan, Western Australia, kita tahu ada nama Wave Rock. So tak boleh. Wave Rock tu lagi berjuta tahun lagi, batunya lagi hebat lagi daripada kat sini lah. Tetapi kat sini batu dia 150 juta tahun, which is dalam konteks batu tak berapa lama lah. So kalau Wave Rock tu 1.4 bilion, maknanya 7 kali ganda daripada batu kat sini. Tetapi bentuknya wave tu macam ombak. Kalau Zhangye, batunya adalah color, batu tu yang berkala. Tetapi dekat sini batunya berombak. Dan specialnya dekat sini, mereka akan buat kita kalau pergi, bukan pergi, insyaAllah pergi, siapa-siapa yang pergi, dia ada platform besi, platform kaca. Saya dah tengok video semua, saya tak pernah sampai lagi. Ni saya tengah cerita pasal program ni. So dia ada platform kaca, kita boleh pergi ke platform kaca tu bergambar. Siapa yang kuat sikit, bawa lah tongkat sikit, boleh jalan dekat wave tu. Wave tu adalah batu yang berkala-kala. I tak sabar, I akan buat konten pakai baju yang cantik nanti. Tunggu je lah. Jadi dia ada layered sandstone, sandstone yang formation dia daripada 140 ataupun 150 tahun yang dulu. Jadi dia sebenarnya untuk konteks batu, sebenarnya dia dah memang berjuta-juta tahun. Tetapi kalau kita nak compare kan, dia ada lagi batu yang lagi lama, macam Wave Rock kan, Western Australia yang macam, tapi Western Australia punya batu seketol lah, dia batu tinggi kan, macam tu kan, macam keras je kan. Ini tempat tu formation dia bentik ombak. Jadi dan kita juga ada Ulan Hada Volcanic Geopark, dan kita dekat situ boleh jalan. So bayangkanlah, punyalah advance. Kita ni pernah pergi Bandung. Apa nama Bandung? Tempat gunung berapi? Tangkuban Perahu. Ada Tangkuban Perahu, kita pernah pergi. Konon-konon lava tutup hidung, bau-bau belerang semua kan. Ada orang beli bawa balik. Saudara saya bawa pergi trip, semua bawa balik nak alang ular tu kan. Lepas tu polis, custom telefon, alo kan, panggil nama, ingat ke apa. Rupanya dia diam-diam pergi beli belerang. Alahai, kat Malaysia, kat online, Shopee, Lazada pun beli belerang kan. Allah, mak saya dengan makcik saya, malu je kena panggil. Rupanya bawa balik belerang. Tapi anyway, belerang tu satu hal. Tapi dekat sini, bayang kalau kita tengok orang pergi bumi, orang pergi ke bulan, orang pakai baju astronot dalam movie. Halo, kita pun akan pakai, okay? So siapa-siapa yang pergi, get ready. You all boleh experience jalan dekat volkanik dia. Pakai baju angkasawan. Saya tak sabar. Jadi kita akan tengok kereta ni besar gila. Kereta tu adalah macam apa orang tak kata, tempat letusan gunung berapi yang ancient. Dan juga yang antara menarik lagi satu, kita kena tahu di kawasan northwest of China, dia di situlah maknanya sungai Yellow River yang ada bermula. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan buat naik cruise boat di Yellow River ataupun sungai. Tetapi saya nak bagi tahu, Yellow River ni dia akan memang warna dia kuning, deras macam air teh susu. Sebab kalau kita pergi Xi'an, kita akan dapat experience tu bila kita buat Lanzhou. Lanzhou is actually memang ada the whole, dia panggil Mother River. Dekat China, Yellow River adalah Mother River. Dia punya cross daripada atas ke bawah punyalah besar. Jadi Yellow River tu macam-macam region, macam-macam ada boat cruise. Tetapi kalau dalam tour Maizara yang mini Silk Road, kita tak ada pun naik boat cruise, kita tengok je. Tetapi untuk tour Inner Mongolia, dia datang dengan boat cruise. Tapi dia ada disclaimer, sekiranya air tu tak boleh ke ataupun tak boleh operation, sebab operation kat sana yang tahu, dia takkan dibuat. Tapi dalam tour telah ada. Kalau tak ada, kita akan tukar program lain. Jadi kita akan buat Yellow River. Sebab dia dekat situ kita dapat, macam saya kata, sebab dia ada wave kan,
the wave rock tu. Jadi dekat situ pun ada sungai. Jadi kita akan pergi naik boat tu untuk tengok pertemuan sungai tu dengan the batu punya formation tu. Wah, baru cakap gua dah tak sabar nak pergi, tak sabar. Jadi masa yang sama, this is also highlight kenapa saya kami dekat Myzara push date bulan 5 sampai bulan 10. Kita push date ni sebab apa? Memang date ni je lah kita buat kan, tetapi sebab especially kita galakkan pergi bulan 6. Bulan 5, bulan 9. Kena tahu sebab tempat ni northwest. So mereka ni kalau kita pergi ke Xi'an ke, kita pergi mana, kalau kita pergi Mongolia, kalau kita pergi kalau kita pergi Kyrgyzstan pun bulan 10 dia dah macam sejuk-sejuk. Jadi antara tarikan untuk program Northwest China ataupun Central Asia, kalau you nak tengok benda tu berbeza daripada di China punya Beijing ke, China punya Yunnan ke, China punya Guangzhou ke, adalah you kena pergi waktu musim panas. Mak Datuk gila ke panas Zawati? Mana ada panas. Ini Central ni, diorang ni suhu bulan 6 adalah antara 15 sampai 25. Panas lagi kat luar Malaysia. Kalau kau jalan-jalan pergi pasar Ramadan tu pukul 5, 33 Celsius. Jadi diorang maksimum adalah dalam 25 saja. Jadi kenapa kat situ saya paling excited adalah nak buat Zilamuren Grassland. Macam saya kata tadi, Zilamuren Grassland ni adalah grassland yang ribu kilometer daripada start China, Mongolia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, apa sampai ke Rusia semua kau. Lepas tu masuk ke Turki sekali, Iran sekali jalan. Aku geografi ni dah hafal dah bila nak buat live ni, dah baca semua. Jadi saya punya excited adalah satu, sebab saya dah pernah buat trip China, kawasan yang ada grassland ni, China Xi'an. Bila kita buat trip Silk Road, saya dah buat musim sejuk bulan 1, dan kemudian ni saya buat trip bulan 5. Bulan 5. So saya perhatikan bulan 1 memanglah kita gembira sebab dapat sejuk, dapat beli baju sejuk, dan masa yang sama kita dapat jalan dekat beku ais kan. Tetapi bulan 5 vibe dia berbeza. Kenapa? Sebab tiba-tiba semua jadi hijau. Wow, bukanlah tiba-tiba semua, maknanya grassland lah kan, bukan rumah jadi hijau. Padang Ragut tu semua jadi hijau seluas mata memandang. Youth semua ada orang Mongolia semua balik tidur kat sana dalam youth. So aktiviti dia lebih banyak. Jadi kan itulah saya rasa Zilamuren ni nanti grassland ni antara highlight yang saya akan suka. Sebab satu masa saya pergi Kyrgyzstan, kami buat dekat Songkhol. Songkhol pun adalah sebahagian daripada valley, dan mereka ada sebahagian daripada grassland yang ada. Jadi kuda dekat sana dilepaskan, kuda dia sebenarnya tak ada pakai apa saddle pun. Jadi mereka macam ada orang kat sana, orang Kyrgyzstan saya akan relatekan cerita Kyrgyzstan sebab dia orang ni macam orang daripada steppe je. Steppe ni adalah grassland. Jadi mereka boleh naik kuda macam ilek-ilek je tanpa pakai saddle tu, macam naik je. Lepas tu jadi and then kita punya optional dia, kita naik kuda kan 1 jam kan. Saya rasa 1 jam dalam tak sampai pun RM100 lah masa tu. Jadi kerana itulah dalam program Inner Mongolia ni kita bagi option untuk naik kuda. Dan saya jika pergi insya-Allah akan volunteer naik kuda. Lepas tangan cakap orang tu jangan pegang-pegang kuda I. I dah ingat naik kuda. Tek. Ingat Jadi siapa yang tak apa berani pun tak apa. Biasanya kalau naik kuda mereka akan tali pegang ramai kan, pegang. Tapi kalau kita pandai tu you kena ambil orang kata package, orang kata intermediate lah kot. Saya tak tahulah kat sana macam mana, tapi saya nak beritahu dengan orang tu saya rasa saya boleh naik kuda lah. Nak tolak dengan kaki kat belakang perut kuda kan, so jalan bahasa kuda semua kita tahu kan. Wah, best lah. Kena pakai bawa alat lah supaya kalau tidak susah juga kuda jalan laju. So Zilamuren Grassland. So kita juga dapat ada pergi melawat Mongolian youth. Special dalam program ni lagi satu adalah you akan tidur dalam Mongolian youth. Experience dia. Alamak Zawati, biar serius ke kau bagi kita orang sengsara? Aloh, this is experience. Part of the tour adalah untuk you tengok sendiri, absorb the culture. Jadi terimalah experience tidur dalam youth ni. Dan youth mereka ni, kalau saya pernah tidur youth yang ngeri dekat Kyrgyzstan dulu,
youth dekat China tak ngeri. Tandas macam mana? Tandas saya tak tahu lagi, kemungkinannya tandasnya dekat luar ataupun tandas dia berlakon ala macam youth. Sebab sekarang ni dah banyak juga tempat-tempat di Uzbekistan, Kyrgyzstan. Sebab saya sebut 2 kali ni sebab this is package yang banyak Maizara jual, adalah mereka buat youth tu sebagai dekoratif. Dan sebenarnya bawahnya bilik biasa, tapi kita bila feeling tu feeling youth lah. Tetapi macam grup saya dapat experience satu youth yang paling basic, iaitu di Songkol. Sampai sekarang grup saya masih, grup Kyrgyzstan kita akan teringat-ingat, akan ketawa betapa tandasnya dekat luar, tandas cangkung kat luar, mandi tak ada air, memang tak boleh mandi, you kena balik hotel esoknya baru mandi, tandasnya tak ada, kena bawa lampu pakai atas tu macam penolong getah tu semua tu. Jadi untuk saya gelap-gelap tapi malam tu ada buat bonfire, tengok bulan, tengok bintang, nyanyi-nyanyi. So this is memang best lah. Walaupun kita rasa agak terperanjat, sebenarnya actually-nya salah dekat travel agent lah saya lah, sebab saya tak tahu pun benda tu akan terjadi, maknanya miscommunication. Tapi dekat China ni kita akan pastikan kita dapat communication yang betul, persiapan tu kena ada. Jadi kita akan tidur dekat Mongolian Youth yang ada tandas semua possible. Tapi saya tak tahu sama ada tandas tu di luar atau tidak. Tetapi jangan risau, biasanya sekarang because this is actually China ni lebih advance, lebih proper. Saya harap-harap kita akan dapat bagi maklumat yang terkini nanti. Dan juga kita akan pergi ke Resonance Sandbear. Resonance Sandbear ni adalah part of the desert dia. Desert ni adalah sebahagian daripada the main besar sekali lagi apa kata desert padang pasir Gobi. Jadi kita kat sana boleh buat aktiviti snowboarding, sandboarding, activity quad biking, macam-macam semua ada. So dan kita juga ada program cable car dekat ni. Punyalah hebat kat China ni. Mano kata dalam hujung dunia pun dia buat cable car. Dan juga macam biasalah kalau pergi desert mestilah ada camel riding. So camel riding akan ada. So kita akan buat, maknanya experience yang kita akan ada dalam program ni akan ada grassland tu, tanah padang rumput rambut. Kemudian kita akan dapat experience jalan dekat volcano punya terrain. Terrain tu maknanya orang kata gunung berapi yang banyak. Yuk kita akan berjalan dekat dia, nak experience dia punya crater tu. And then kita akan tengok canyon like formation, wave tadi tu bulan ada. Kemudian ada river cliffs, kita akan pergi ke river cliff untuk tengok the yellow river tu. Dan juga desert dune. So this is actually memang untuk saya dah macam tak sabar lah. Memang dah wow sangat kan. Jadi part 6 adalah kita nak cakap sebenarnya Zawati, you nak pergi ke tengah-tengah apa orang kata central western part of China ni, Inner Mongolia ni, yang kita tak pasti jalan rayanya elok ke tidak. Jadi travel comfort ni macam mana, adakah okey? Jadi memang kalau kata comfort tu memang definitely lah untuk kami kalau tahu target customer Maizara adalah over 40 until 70, even 75 pun ada kat semua. Jadi kena ingat travel fatigue tu memang fatigue dan penat ya perjalanan. Tapi kena tahu perjalanan ni adalah menggunakan kapal terbang direct, flight direct, insya-Allah menggunakan Batik Air. In fact saya rasa AirAsia pun dah fly ke Ordos. Ordos adalah macam saya kata main capital untuk Inner Mongolia. Jadi direct Batik kita ada. Jadi tidaklah penat walaupun kita akan sampai malam. Flight tu adalah daripada petang sampai malam hari dan kita terus check in. Jadi besok kita ada tenaga untuk start balik hari kita. Jadi kita tak perlu transit, kita tak perlu tukar pakai train, kita tak perlu berpenat-penat. Dia hanya dalam 6 jam pas dah sampai. 6 jam atau 5 jam setengah dah sampai. Okey, dah sampai. Jadi tak perlu tukar-tukar, flight dia direct. Jadi saya rasa selesa dan mudah. Jadi sekarang part yang paling best sekali adalah package summary dia. Package summary dah sampai dekat dah, iaitu package ini dipanggil sebagai Inner Mongolia. Jadi Inner Mongolia, pure Inner Mongolia. Maknanya kenapa pure dia tak ada buat Beijing ke, dia tak ada pergi Mongolia ke, dia tak ada masuk mana-mana, tak pergi Guangzhou, tak pergi Xi'an. Zas, dia terus pergi masuk Inner Mongolia direct. Dan juga dia gunakan penerbangan direct daripada Malaysia. Dan juga kita duduk 7 malam di dalam hotel. Dan dalam 7 malam tu, 1 malam kita akan tidur di dalam yurt original Mongolian punya style. Dan juga kita dapat ada dalam ni adalah makannya full board halal ya. Dan kita ada the Yellow River Cruise. Kita dapat pakai astronaut untuk pakai jalan space suit
Kita dapat Ulan Hada Volcanic Walk. Kita juga bagikan juga jumpa keluarga Mongolia untuk bertukar-tukar pendapat, nak tengok macam mana mereka hidup. Orang kata orang Mongolia ni nomadic kan, so kita akan dapat tengok. Dan kita juga boleh cuba traditional dress Mongolia, so be ready pakai traditional. Juga kita dapatkan ada juga desert cableway, so ada cable car. Kita juga ada camel riding. Semua entrance fee yang saya sebut ni dah termasuk. Jadi ada sedikit lagi experience yang tak termasuk, iaitu yang tak termasuk adalah ada show. Ini kita tengok ni, renminbi 280 ni bos, RM150. So kena bawa duit RM150, renminbi 280. Horse riding, alamak RM150 je. Boleh lah, boleh. And then off-road vehicle, semua harga dia 280, mahal RM150 juga. Off-road, saya nak buat off-road ni. Yushan Island 280 juga. Total adalah RM1,000. 1,000 dia, so lebih kurang optional program dia adalah lebih kurang RM600. So be ready, bawa RM600. Jadi RM600 ataupun RM1,000, 2468. Lebih kurang RM1,100 renminbi. Bawa extra RM1,100 renminbi untuk secharge semua aktiviti tambahan. Okey, RM1,100 lebih kurang dah RM600 lah. Okey, jadi apa lagi kita nak buat? Jadi akhirnya dah sampai part closing tau, tulis skrip ni. So closing dia sebenarnya untuk customer Maizara semua yang dah pernah travel ke Turki, Europe ataupun Korea, pergi China, macam-macam tempat, Xinjiang, Yunnan, Beijing, Guangzhou, Zhangjiajie. Jadi Inner Mongolia ni bagi pengalaman berbeza, landscape dia adalah berbeza. Jangan tanya betul ke, sebab satu saya sendiri tak pernah sampai, tetapi based on the idea of saya dah pernah pergi Central Asia. Kita dah sampai Central Asia, dah buat Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Jadi bila kita tahu Mongolia punya history, kita baca sejarah, kita belajar pasal Kublai Khan, Genghis Khan semua, jadi kita tahu benda ni adalah kisah pasal sejarah raja-raja dia, iaitu imperial dia, iaitu di mana kerajaan paling epik sekali dalam sejarah perang dunia. Dalam sejarah perang dunia, kerajaan paling epik ni adalah Genghis Khan, Kublai Khan. Dia orang boleh kalahkan semua sampai Persia semua kan. Jadi saya memang wow lah sangat dengan dia orang ni. Lepas tu kita dapat tengok juga Silk Road Heritage, orang-orang macam mana perjalanan Silk Road ni pada east to the west, and then orang Islam masuk sampai ke Guangzhou, macam tu. And then kita dapat juga tengok Islamic punya settlement, maknanya dekat kawasan Ordos, Ningxia, semua ada masjid. Maknanya bila ada masjid, maknanya cultural orang Islam ada, makanan Islam ada, mi tarik Cina ada, makan daging kambing ada. Allah, memang sedap kan. And then kita dapat tengok nomadic culture. So nomadic culture ni adalah macam saya cakap lah, mereka ni ada orang nomad, orang-orang Central Asia. Jadi kita akan dapat tengok. And juga masa yang sama kita dapat tengok kebesaran yang dibagikan oleh Allah ke kawasan tu. Apa dia kawasan tu? Dibagi ada formation of batu, wave tadi kan. Lepas tu formation of sungai dengan cliffnya. Lepas tu ada kereta ancient, gunung berapi punya kereta tu kan. So desert punya aktiviti, kena tahu mereka adalah desert Gobi kan. Jadi kita akan buat benda ni. Jadi tarikh yang kami letak sebenarnya special daripada Mei sampai ke Oktober. Jangan tanya kenapa you tak jual musim autumn. Autumn dia sebenarnya dah mula Oktober, jadi you boleh pergi Oktober, tetapi selepas tu dia tutup balik semua. Dia mula balik pada bulan 5. Jadi you ada window bulan 5 sampai bulan 10. Okey. Dan lagi satu, kalau anda lagi satu saya kena tambah sedikit adalah kita ni dah pergi ke China kan, banyak negara China kan. Jadi kita pergi Yunnan, Beijing semua. Jadi dekat sini Zhangjiajie semua kita buat Inner Mongolia. Adakah dia, dan kenapa dia ni dalam China? Kenapa kita tak pergi Mongolia saja? Kita kena tahu Inner Mongolia ni memang dalam region China, dan dia datang dengan sebenarnya capital of Kublai Khan berada dalam China.
Mongolia tu adalah benda lain. Sebab Mongolia tu negara yang di-create kemudian. Jadi dulu adalah sebahagian daripada the Greater China. Jadi kita datang, kita fokus kan, Inner Mongolia ni different geografi dia. Geografi dia lain. Maknanya kalau you dah pergi Xi'an, you dah tengok Silk Road. You dah pergi Yunnan, you tengok dah dis bunga-bunga macam-macam, buah-buah semua ada kan. So kita dapat tengok dah ethnic village. Kalau kita pergi Zhangjiajie, kita pergi ke kampung bunga apa orang kata, Zhangjiajie ada kampung-kampung etnik, sungai yang cantik, ada show, pergi jalan tengok batu yang cantik. Lepas tu kita pergi ke bandar-bandar moden kan, macam kalau kita tengok betapa modennya Chongqing. Lepas tu tengok hutan-hutan dekat Chengdu, tapi dekat Inner Mongolia ni berbeza. Kita kena ingat kita akan pergi ke lokasi geografi yang berbeza, iaitu mereka adalah steppe. Steppe adalah padang ragut, padang rumput, datang dengan natural formation yang berbeza untuk China. Jadi bila kita ingat ni, kita akan tahu kita ni sebenarnya pergi ke arah Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mongolia, Central Asia. So lokasi ni sebenarnya bukan typical China kita. Maknanya China tu kita dah tengok, ini macam ini macam lokasi lain dalam China, punyalah besar China kan. Jadi daripada kita nampak segala benda moden, flag baru, flag China yang baru, flag China moden, jalan raya dia hebat, taksi dia pun mantap, pakai drone semuanya. Jadi kita datang tengok benda yang berbeza dekat dalam ni. Kita dapat tengok open grassland, dapat naik kuda. Lepas tu kita dapat tengok volcanic dia. Lepas tu ada desert dunes, nomadic settlement. Kita akan nampak orang Mongolik yang berpindah-pindah nomad ni kan. So dia adalah landscape yang lebih dekat dengan Central Asia. Dia lebih dekat dengan Western Mongolia. Jadi kita offer pengalaman yang bukan your normal China. Kita sebenarnya offer you pengalaman daripada Northern Asia. So kita bagi you pengalaman berbeza. Okey. Jadi saya rasa package ni sebenarnya adakah sesuai untuk orang yang umur 40 hingga 70? Mestilah sesuai. Sebab MyZara memang tu kita punya niche customer kita. So customer kita biasanya memang 40 hingga 70 kita target. Kita datang dengan flight direct. Kita datang dengan coach transportation. Dia tidak ada pun pakai bus, dia tidak ada pun pakai train ke apa benda. Dan kita ada gunakan desert dia, kita akan gunakan ada cableway. Kita tak berapa banyak jalan. Sebenarnya memang ada jalan, tapi kalau perlu jalan tolong bawa tongkat. Dia tidak ada lah tempat moden-moden yang perlu manjat tangga banyak-banyak semua. Dia memang banyak open spaces ya, padang ragut tu semua. Jadi kalau kita jenis pencen, jenis tak nak jalan banyak, nak lepak-lepak aja, kita boleh cuba join kawan-kawan dengan travelers. Masa saya cakap tadi, departure dia sejuk atau tidak? Tak. Dalam tarikh departure kita adalah 15 hingga 28 maksimum dia. Dan juga adakah youth ni sesuai pada orang Malaysia? InsyaAllah kalau untuk yang nama program ni MyZara Go, tapi dia lebih kepada MyZara Adventure. Kalau you tak nak adventure, you pergi MyZara Leisure, tapi tak wujud MyZara Leisure. So dia adalah adventure juga sedikit, tetapi kita offer benda yang lain sikit daripada kebiasaan China modern ataupun China civilization. This is different benda yang kita offer. Dan halal meal ada ke tak ada? Ada. Kita pakai seluruhnya halal meal. Dalam program ini kita ada Muslim Street. You akan enjoy pergi Muslim Street. Dan juga kita ada dua masjid yang kita akan pergi solat, Dongshan Mosque dengan Hohhot Mosque. Kita akan pergi kat situ. So dekat desert ada aktiviti yang banyak, ada kabel, ada cable car, ada camel ride. So tak perlu berjalan semua. Kita tak perlu transit, flight dia direct. Jadi saya dah sebut semua benda tadi. Jadi kerana itulah sekarang saya nak cakap kenapa kita kami introducekan package ni. Sebenarnya package ni sebenarnya kami dah tahu beberapa bulan, tapi kita baru dapat flight detail confirm. Jadi confirmnya flight tu mengikut time yang ada untuk kapal terbang OD. At the moment kita guna OD, kalau pertukaran kita akan maklumkan. Dan sekejap saya baca. Jadi sekarang ni dia different. So kena ingat, bila you nak pergi Inner Mongolia, kena lupakan Yunnan. Please, lupakan Guangzhou.
lupakan Beijing, lupakan juga Chongqing ke, lupakan Kuala Lumpur lah, lagi senang. Jadi kita kena ingat geografi dia berbeza, lokasi dia berbeza. Jadi culture dia berbeza. Dia bukan orang Cina biasa, dia adalah Mongolik. Orang Cina yang Islam dekat sana adalah Hui. Orang Hui, kalau kita package Silk Road, kita akan jumpa orang Cina yang pakai songkok macam biasa kan, orang Cina kan. So ada kat sana. So dia orang ada history dia berbeza daripada orang Cina daripada tempat lain. Kalau Yunan datang daripada orang macam border Myanmar semua, ini adalah datang daripada Mongolik. Dia orang adalah Mongolians, dan mereka adalah, kalau Cina dia, mereka adalah Hui Cina. Dan juga mereka ada related to nomadic civilization. So kalau you pergi nak cari kuda-kuda, then okay. Kalau you kata I nak tengok the Padang Ragut, maknanya betul. Jadi kalau nak connectkan dengan sejarah Silk Road daripada Xi'an, maknanya betul juga. Jadi memang dia betul kat dalam China, tapi dia adalah Central Asia sebenarnya. Okay, so pengalaman dia tak sama. Jadi part yang paling best sekali yang semua orang tengah tunggu-tunggu, kira-kira 45 minit tak cakap-cakap. Package ni adalah package MyZara Go. Jadi dia different daripada MyZara Signature. Tetapi dalam MyZara Go ni, MyZara akan ada departure yang dioperate 100% oleh MyZara. Kena tahu MyZara Go adalah program yang kita combine dengan ramai-ramai travel agency. So at the moment, nampak gayanya MyZara akan jadi macam MyZara Signature, akan jadi, kerana kita ambil tarikh-tarikh MyZara Go tu, kita nak jadikan produk MyZara sendiri. Jadi harga dia kekal MyZara Go. Kenapa? Harga dia adalah the whole benda yang saya cerita, the whole benda yang kita masukkan, the benda kehebatan dia hanyalah 4,990. Kau 10 lagi, RM10 lagi, bawah 5,000. So 4,990 termasuk semua, tak termasuk 3 benda. Satu, tak termasuk insurans. Mission kau beli sendirilah, RM74 je. Kalau dekat mana 74, less than that pun ada. Kemudiannya apa yang tak termasuk? Aktiviti yang saya sebut tadi, 1,100 yuan, ataupun ada 4 aktiviti optional yang you boleh bayar, which is dalam RM600 lebih. Yang ketiga, shopping. Bila kita bagi kau jalan shopping, bila kita bagi free time dekat jalan-jalan tu, belilah apa-apa barang kau nak. So ini 3 item yang you all kena bawa duit sendiri. Jadi flight ni adalah direct, full board makan. Dalam flight ada makan, hotel ada 7 malam, 3-4 bintang termasuk 1 malam dalam youth. So entrance ticket semua dah ada. Tour leader akan ada juga, insya-Allah. Kalau ramai MyZara, tour manager profesional daripada MyZara akan ikut anda. So pastikan kita kena ambil semua date-date yang ada tu, supaya kita punya date tu MyZara rules, our rules. Dan bila kita bawa program tu, kita dapat, orang kata, control program tu. Saya nak MyZara bawa tu. Dan tips semua dah masuk. Tak payah pening-pening nak bagi berapa tips kan, dah ada. So bawa duit sikit aja. So kalau kita perasan Inner Mongolia, setengah orang dekat dalam pasaran kita memang ada yang gunakan transit. So transit akan mahal. Tapi kalau company lain menggunakan direct flight, so lebih kurang, patutnya harga lebih kurang. Tapi sama ada apa yang ada, yang kami tulis dalam itinerary, anda kena compare apple to apple dengan syarikat lain. Jangan comparekan macam entah macam ambil package. Saya semalam pun ada juga customer datang, bila tanya tak jalan, lawat tu tak pasti, lawatan ni pun tak pasti. Jadi kalau dekat MyZara, kita adalah satu benda yang saya rasa suka adalah kita always have a very good reviews. Review kita 5 star, ataupun kalau Google kurang sikit ada 4.8, punya star tak sampai lah 5 kan, mungkin lah orang bagi bintang sikit. Tetapi we are very truthful dengan kita punya apa-apa yang kita buat. So kita tak ada hanky-panky. Kalau kita dah mention benda tu, mesti definitely ada. So whatever you do, kalau you pilih nak compare dengan itinerary, you kena comparekan apple to apple, dan make sure you tanya betul-betul. Jangan main kirim tanya, jangan main nak book nampak harga murah. Dan first cari tour tu jalan ke tak, tanya apa yang ada inclusion. Dan lagi satu, kena cakap, kalau tour tak jalan, pulang tak duit. Janganlah pula kalau tour tak jalan kena ambil package orang tu juga. Dia yang tak jalan kan, you pula punya duit start kan. Which is actually saya memang tak puas hati kalau travel agency, kesilapan dia, kekurangan dia, customer yang jadi hal kan. Jadi saya tak nak benda tu. Jadi kalau jadi dengan kita, kalau tour ni you daftar certain date tak boleh jalan, kita akan pulangkan duit seterusnya. Terus pulang, tak payah tunggu propose date lain. You kata tak nak, ambil je duit tu. Jadi
yang saya rasa antara best is actually sebab ada direct flight lah. Direct flight memang menarik untuk cerita benda ni. Jadi kalau MyZara Go ni, package ni kita namakan MyZara Go sebab dia adalah sebenarnya konsortium punya group, tetapi date-date yang MyZara letak tu kita nak ambil termasuk bulan 6 semua kita dah take over. Kita yang punya sekarang. So kita value for experience. Maknanya kita bukanlah, package ni bukan package seperti MyZara Signature. MyZara Signature semua benda dia calculate, ada macam-macam benda kan. Tapi ini untuk saya dah hebat apabila MyZara yang uruskan. Orang kata suara kita didengar lah. Suara kita walaupun dalam konsortium, apa yang kita bagi concern kita, partner kita akan dengar. So kita ni bukan kaleng-kaleng punya company lah. Kalau dia orang nak team up dengan kita, mereka pun nak MyZara duduk dalam tu sebab satu tuan-puan semua ada dekat sini. So kita bawa brand kita untuk make sure even kita listkan as MyZara Go juga, kita pun ada kita punya benda-benda yang kita nak ada kepada customer kita. Jadi kita punya aktiviti premium pun memang harganya tak mahal. So kita hanya buat aktiviti optional bayar. Kalau you tak nak bayar, tak berani naik macam-macam aktiviti, naik apa orang kata 4-wheel drive tu semua tak payah. Kalau tak nak masuk tak payah bayar. So tak payah bawa duit extra ya. Jadi meal kalau pasal makan tadi saya dah cakap makan penuh. So saya rasa, adakah package ni murah? Ada orang tanya saya, adakah package ni murah? Package ni tak berapa murah, tapi kalau ikut MyZara memang murah lah. Untuk 7 malam dengan lawatan yang banyak tu, package ni hanyalah 5,000 saja. Makan pun full board. Kalau tahu kan makanan Cina, kau selambak dibagikan. Macam tu, bawa ikan masin sikit baru selera makan. Alamak kalau kena cili pedas tu, pepper tu, pening kepala. Jadi ini memang value for experience. When kita berkata natural, dia adalah landscape natural tu, kita nak, and then natural punya geografi landscape tu kita nak datang combinekan dengan cultural punya pengalaman. Jadi saya rasa tu saja. Ada tak orang bagi soalan apa-apa? Cuba tengok dekat live tu. So ada tak apa-apa soalan? Tak ada soalan saya rasa. Toilet. Okey, pasal toilet kita dah cakap Cina ni macam biasalah, nak kalau kita pergi ke Yunnan pun ada orang takut sebab kata toilet duduk. Toilet cangkung, kemungkinannya toilet ni cangkung. Jadi saya galakkan orang yang pergi ni mesti orang yang sihat sebab saya tak pernah sampai, saya hanya akan pergi pada bulan 5 atau bulan 6 nanti. Jadi saya nak yang pergi tu you get ready mental dan juga diri dan juga tutur kata. Sebab kalau you pergi, you tak boleh pergi trip ni as your first trip kat China. You kena pergi Yunnan dulu. Experience Yunnan, experience Beijing, experience Silk Road, baru you akan pergi ke tempat yang kurang civilization. This is kita consider kurang civilization ya. Jadi toilet dia kami tak boleh pasti, tapi kami rasakan kemungkinan dia adalah kemungkinannya adalah tandas, bukan tandas yang normal macam kita. So sekarang ni dekat online macam-macam alat bantuan untuk tandas-tandas cangkung ni boleh cari saja. Okey. Tips memang dah masuk, semua benda dah masuk untuk trip ni. Jadi saya sangat sukalah aktiviti ni, dan yang paling kita suka adalah kita dengan ini nak maklumkan kita ada beberapa tarikh confirm yang kita dah ambil. Yang kita ambil ni sebenarnya, yang kita ambil so flight dia, sekejap saya bacakan. Flight detail yang ada, you boleh pilih date yang mana you nak. Dia adalah start daripada 14 hari bulan 5. 14 hari bulan 5 ada satu tarikh. Kemudiannya 21 hari bulan 5 dengan 28 hari bulan 5. Saya nak beritahu tarikh 25 1 bulan. Tolong tengok 1 bulan 5 ni cuti sekolah ke? Malaysia dengan China. Sebab saya salah satu pada bulan 5 ni ada satu cuti dia orang punya China panjang tau, May Day dia orang panjang. So China ada cuti-cuti musim. Jadi ada cuti ni. Jadi harga dia mula 4990. Kalau tak minat nak tidur dengan kawan, kau duduk seorang, bayar extra RM900. So package you pun tak sampai juga 6,000, you dapat duduk seorang 7 malam. Tapi kena ingat, kadang youth ni kita kena abaikan sebab youth ni mungkin mereka akan combine. Kadang-kadang in fact youth ni
Kadang-kadang mereka buat lelaki-lelaki satu bilik, perempuan-perempuan satu bilik. Jadi kena bersedia benda ni. Jadi kami sekarang dengan bangganya nak maklumkan, terima kasih. First kita nak cakap terima kasih kepada semua. Kalau perasan semalam atau 2 hari semalam kita dah letak 10 orang lagi kita cari untuk the first kita punya group Inner Mongolia, iaitu 11 hari bulan 6. Hari ni, pagi ni 10.50 kami nak maklumkan grup ni alhamdulillah good to go kerana kita dah dapat 20 orang. Bayangkanlah dalam masa kira-kira 30 jam kita dapat penuhkan grup ni. Alhamdulillah, terima kasih sangat. Customer kita kebanyakannya semua customer Maizara. Mungkin kata semua ataupun mungkin 10% bukan customer Maizara. So setiap grup maksimum 24 orang dan 1 tour manager ataupun 2 tour manager. So makna maksimum dia 26. Jadi kita memang ambil dengan kapal terbang batik. Kalau yang tak suka batik, minta maaf lah, at the moment memang pakai batik, tak ada pilihan lain. Kita dah block batik ni date-nya. Jadi kita, kalau macam saya cakap, date dia ada 14 hari bulan 5, 21 hari bulan 5, 28 hari bulan 5 Raya Haji, 4 hari bulan 6, 11 hari bulan 6 dah habis. 11 hari bulan 6 tolong tulis itu full nota kemudian kita break bulan 6, 7, 8 tak ada. Kenapa 7, 8 tak ada? Saya pun tak tahu kenapa tak ada. Mungkin panas sangat ke, ataupun orang Malaysia memang takkan travel waktu musim panas. Kemudian kita akan sambung 3 hari bulan 9. Wow, 3 hari bulan 9. Kemudian kita akan buat 17 hari bulan 9. Kemudian 1 hari bulan 10. Dan kemudian akhir sekali date yang ada dah 8 hari bulan 10. Jadi ada banyak tarikh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi 8 tarikh yang anda boleh book. Sebab satu tarikh 11 hari bulan 6 dah penuh. Jangan cuba-cuba nak masuk. Jangan cuba-cuba nak masuk sebab kami dah tutup. Ada lagi 4 je, tapi 4 tu ada beberapa orang dah kata bagi kami masa nak fikir dulu. Jadi kami biarkan. Sebab grup ni minima dia 16 hingga 24 orang. 16 sampai 24 orang. Jadi kalau you ada 16, kena 16. Boleh. Jadi kurang pada tu so far belum ada lagi. Kita tak tahu, kalau ada secharge nanti kami kena tengok balik. Tetapi ada benda yang ada benda special saya nak cakap. Ni kepada semua pelanggan Maizara. Anda tahu anda semua istimewa ya. Jadi kalau anda jumpa package ni yang sama, saya tak rasa anda akan jumpa package semurah apa yang kami akan bagi. Kalau kita compare one to one, you takkan jumpa. Kenapa? Sebab Maizara Go adalah package yang standard semua travel agency. Maknanya kalau saya Maizara jual, mungkin sepatutnya ada lagi 10, 20 travel agency jual, tapi mereka mungkin gunakan nama berbeza-beza. Tetapi sebenarnya ini adalah Maizara Go. Maizara Go adalah package yang dikombine oleh beberapa banyak travel agency dalam satu konsortium. Tapi kenapa saya cakap bila kita paling maksimum pergi, kita paling majority hantar customer, group tu tour manager dia mesti daripada Maizara. Jadi itu benda yang kita setuju dan kita suka benda ni. Jadi seboleh-bolehnya setiap grup tu kalau boleh kami nak letak Maizara lah paling ramai, sebab kita nak bagi tour manager kita yang terror-terror tu bawa. Bila dia terror, dia bawa style Maizara. Style Maizara anda akan tahu kan, dia datang dengan briefing program, dia datang dengan summary waktu solat, dia datang dengan maklumat bilik, semua dia datang macam wow lah sangat. Saya suka benda ni. Dan yang lagi istimewa, kita berikan diskaun. Tolong betulkan diskaun senior citizen ni. Letak sekali diskaun senior citizen / loyalty. Maknanya maksimum diskaun dia hanyalah boleh dah penuh, dah tutup. You all, TikTok ni dah tutup. So kita bagi diskaun senior citizen 50 dan / diskaun untuk, cuba tengok ni, diskaun untuk senior citizen, dan juga kita bagi masa yang sama the same diskaun 50 untuk loyalty customer. So kalau anda yang pernah pergi dengan Maizara, ataupun kalau anda pernah pergi Maizara, anda akan dapat maksimum 50. Kalau anda warga emas tak pernah pergi dengan Maizara, anda akan dapat 50. Kalau anda Maizara punya customer, anda dah berusia 58, anda juga dapat satu saja diskaun. Jangan minta lebih-lebih diskaun, sebab Maizara Go ni sebenarnya marginnya kecil saja. Kami buat untuk suka-suka dan kita nak bagi ramai yang dapat pergi ya. Jadi kita akan introducekan diskaun senior citizen / atau diskaun loyalty. Aisyah ya?
50. So maknanya salah satu je you boleh pakai, you tak boleh ambil 2 kali 2. You kalau you dah customer Maizara, you dapat 50. Kalau you tak boleh combinekan juga, you ada dah berusia warga emas, tak boleh. Dia hanya bagi satu saja. Okey, jadi itu saja. Saya rasa ada soalan lain tak? So, kalau you punya flight sendiri, Encik Zul Ali, kaya macam ni. Saya tak pernah sampai lagi tour ni. Tour ni baru kita introduce. In fact, kita dah ada date 13-14. Saya dapat invitation untuk pergi 13 Mei atau 14. Kalau saya pergi dulu, saya akan advise. Tetapi biasanya macam tour-tour lain, you kena cari flight yang macam fly daripada Odos. Odos tu adalah dekat sana lah. Odos ke Haphout ke apa benda, you tengok train dia. Kami tak ada masa untuk, kami tak ada lagi informasi macam mana nak buat. Bagaimana nak datang pada Azerbaijan. Sebab saya rasa Azerbaijan kuat jauh sebenarnya. Azerbaijan bukan dekat pun dengan Inner Mongolia. Azerbaijan ni sebenarnya lebih dekat dengan Turki, bukan dekat dengan China sebenarnya. Jadi kuat jauh juga. Saya tak pasti macam mana, tetapi saya tahu train ada. Train boleh pergi ke Ulan-Ude ke Rusia, boleh pergi ke Beijing naik. Memang ramai dia orang buat juga Inner Mongolia pakai train. Jadi mungkin boleh ambil train dan kita boleh bantu dari segi train. Dari segi tandas tadi macam kita cakap, Inner Mongolia akan tidur 1 malam di yurt. Biasanya yurtnya tandasnya, kalau ikut budaya, kita nak cakap budaya kita, bukan budaya, keadaan kita sekarang, kita dah maju, kita semua benda dalam rumah, kita anggap rumah tu macam benda. Tetapi bila you duduk dekat dalam kemah, manalah you boleh terima you letak tandas tempat buang air tu kat dalam rumah, kan? Tak logik. Orang nomad kata pengotor. Jadi kena terima benda tu. Kita mungkin saya tak pasti, tapi ini adalah yang diajar oleh waktu saya pergi Kyrgyzstan. Dia cakap kenapa kita, sebab kita cakap orang Malaysia tak boleh lah benda kat luar. Dia kata you kena faham, nomadic people dia orang duduk dalam kemah. Macam manalah dia nak duduk kemah kat dalam tandas tempat buang air ni kat dalam rumah, kan? Dia mestilah letak orang rumah zaman-zaman kita, zaman mama ayah kita dekat kampung. Tandas semua kat luar. Zaman Piramli pun tandas kat luar. Jadi ini kita pergi ke tempat macam tu. Jadi tandasnya highly likely dekat luar. Ataupun kalau mereka buat yurt modern, mungkin link ke ataupun dekat luar sikit lah. Macam tu. Jadi tetapi macam saya nak cakap, siapa-siapa yang nak join tour ni, orang ni mesti yang berlapang dada, mesti terima dengan the culture, dengan the adventures of tempat ni. Dia tak boleh yang pergi, saya tak mau ni, saya tak tahu ni. Jadi kena tanya dulu. Kalau tandas menjadi isu utama anda, saya cadangkan anda jangan tanya, jangan pergi pun. Jangan pergi. Sebab kalau tandas tu, kalau orang kata kaki sakit, tak boleh lipat kaki lah, kaki saya kena tanda duduk pun sama, saya tak benarkan. Bukan setakat saya kata saya akan tanya, saya akan tengok. Saya rasa lebih baik jangan pergi untuk ketenteraman semua ahli. Ganas ke tak ganas tu, kan? Jadi saya rasa itu saja. Tarikh seterusnya kita buka sekarang, anytime. Tour leader Maizara tertunggu-tunggu tu nak bawa grup. Jadi kalau ada sesiapa yang ada ramai-ramai dah nak buat bulan 5, siapa-siapa yang ada plan nak beraya haji dekat China, jom. Betul tak raya haji 28 bulan? Jadi you akan sampai Malaysia pada 29. Maknanya you dapat raya haji dekat sana. Mantap. Tapi dia mahal RM200 bulan 5. Jadi sampai bulan 9. Jadi jom ajak kawan-kawan 2 orang, 3 orang, 4 orang pun tak apa. Kita sebenarnya aim nak jadikan Maizara anchor setiap date tu, supaya tuan-puan dapat pergi dengan tour manager kita yang memang berdedikasi dan berpengalaman semua. Jadi saya ucapkan terima kasih semua yang tengok. 1 jam ni saya cakap. Jadi 1 jam, alamak bateri saya dah habis. Pukul 11. Jadi saya janji dengan Asyah Cik C, saya nak cakap setengah jam sebab dia kata dia ngaji. Sorry Cik C, terbanyak energi saya. Jadi grup kita buka sekarang, Maizara Go 9 hari 7 malam, pure Inner Mongolia, beyond the grassland. Jadi jangan lupa dapatkan itinerary dekat link. Tim saya mungkin pasti dah letak link tu. Just pilih, ajak-ajak kawan. Jom kita pergi ramai-ramai, explore benda yang special ni tanpa apa orang kata rare sikit lah dekat China. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua.